Aduh juga kalau jauh nanti berpun ampiang nanti silang. Sungguh pun bertujuan nak bari kami pitwa dari Tuan Nangsa Patanan Tun. Mana? Sampai juga nanti minta kepada sagalur itu 100 sagalur dahulu. Hanya itu. Lah sampai Tuan pakai batua. Bilang sekali itu dahulu. Dan katulah bari kami pitwa dari Tuan Nangsa Patanan Tun lah senang hati kami mulai Tuan. Tuan pakai batua. Iyo lalu kalah datuk dosa. Nangka dipulangkan kepada Tuan nanti tua dari padu sagalu datuk itu 100 sagalu guru. Allah dia perjanjian itu tadi. Joko dia ada sabua kalah sadang elok. Lah bapa dia kolah orang pailah tapau kolah nan dijapu. Sungguh pun bertujuan nak bari kami pitwa dari Tuan Nangsa Patanan Tun. Hanya Tuan. Lah sampai datuk dosa. Bilang saya itu dahulu Tuan pakai Tuan pakai batua. Nan sepanjang persembahan dan tadi iyo lambu kayukan dapat beliau datuk. Nambah namo selang mau pangkat kerajaan nam beliau. Nam pitwa daripada beliau. Abayo pak di atas panggilan kami nambah namo selang mau pangkat baik kerajaan nam beliau. Kan you lah berbalik orang nampai lah bawah ni aku. Abayo pak elok rupu kan Allah siapa mandang. Tuan pakai batua. Bilang itu dahulu. Nanti tua dari padu sagalu dan itu 100 Sampai datuk dosa. Bilang saya itu dahulu Tuan. Abadang katulah babari kami ketua dari datuk nan lah sana Kayukan padu sagalu dan itu 100 sagalu guru. Dahulu Tuan. Awak bayar aku. Tuan pakai batua. iyo lalu kalah datuk dosa. Nan sepanjang pertemuan Tuan tadi. Itulah dua kayukan kepada sagalu dan itu 100 sagalu guru. Nanti tua daripada beliau. Dan kata putuk lain kabar udah hilang lain kabar ganting lah dalam nama tu cuma kata beliau. Hingga tunggu batara kasih apa sih harap tinggal mana. Babari kami pitwa dari datuk nan pertahanan tu lah sanang hati kami hanya. Batohnya kini labang pasukan sajud dia nang itu hanya. Beliau datuk dosa. Lalu kalah Tuan pakai batua. Nang kari pulangkan kepada datuk. Nam pitwa di beliau datuk nambah namo selang no pangka bayi kerajaan nam junjung. Allah dia teh nan tarupo nang ko kumara tu. Sungguh pun datuk dan katulah rapek sagalo datuk itu 100 sagalo guru berang sado hadir di siku kata pe ambom datang kembali. Apa dia ambo datuk? Kan tidak toh kata bilang ka sabuk namo kata puji galam melainkan sambah data persembahan namo. Sungguh pun kepada datuk 6 pitwa di beliau datuk 6 namo selang no pangka kerajaan nam. Juga dirawi sagu nangku salak di ladang bag lumpangan tujuh mati bag kujuran. Ai bayu kok nang selawi salam nangku. Kayulah kuat padang nambah tantangan buat tali nambah tujuan. Abayu kuat bunikan Allah sa penangaran. Ruku pun Allah sa pemandangan. Apa tuhnya kini? Kan yulah berwakil bila datuk 6 benamo selang no pangka baik kerajaan 6 tunjung ke padu badan diambu. Ateh melelukan nan sepanjang adat sagalur itu. Baik tujuh nak bari ambu keluar datuk 6 alur tu. Lah sampai Tuan pakai batua. Bilang sengai itu dah belum itu. Siapa malah Tuan samin taruh ambu payungkan ke padu sagalu datuk itu 100 sagalu guru. Dah belum Tuan. Sabang lah. Beliau Tuan
tuan pakai batua. Iyo lalu kalah Datuk Indosa. Nan sepanjang persambahan tuan tadi. Yulambu payukan kapadu sagalu Datuk itu saratu sagalu guru. Nanti dua dari padu beliau. Dan katulai gali biadek lazim disara hidup nan berwakil mati nan bertuari. Hinggu ruyong kan biasa titisan air lidah nan hanya titisan mulut. Lah dalam nam biasa cuma satu beliau balalukan nan sepanjang beliau wakilkan nantun mulai tuan. Sekian nan kabayino nan sepanjang persambahan tuan tadi mulai tuan. Lah sampai Datuk Indosa. Bilang saya itu dahulu tuan. Apa dan katul lah babari yang buat fitua dari Datuk nan sepatah nantun lah sana tiang buat kayu Datuk. Apa tanya kini? Adapun nan sepanjang beliau wakilkan kepada diri yang buat. Nan kami pun sembahkan kepada Datuk. Kan ialah mengamalikan Datuk Rajo Janang kepada Datuk Selang Nama Pangka ke Rajo Nam Junjung. Allah di atas kedudukan sagalu Datuk kita baik kedudukan sagalu guru. Manti nambah balangan ulu balang nambah tiut dan seratu mudu nambah kakak rapek nambah kapalu. Ain bayu kuat nan selawi salamunan ku. Allah di atas kedudukan sagalu Datuk kita seratu sagalu guru. Kayulah balirik bak karangan harak bersukiat bak berimbang harak bertambuh bak empiang. Abai kini Datuk. Kuat tidak dalam liriknya, kuat tidak dalam tambuhnya. Antah tairiang jo tak gendang. Kuat tak tangah, kuat tak tekapikan nan di tapi kuat tangahkan. Baik nan di ujung kuat terpangkakan nan di pangka kuat tak ujungkan. You nak minta wabari. Kami maaf di segala Datuk itu hanya Datuk. Lah sampai tuan pakai batua. Bilang sengaja itu dahulu Datuk. Siapa mula tuan samin taruh namun penyukan kepada segala Datuk itu seratu sagalu dahulu Datuk. Sabar lah Datuk. Tuan pakai batua. Iyo lalu kalah Datuk Indosa. Nan sepanjang persambahan tuan tadi. Yulambu payukan kepada sagalu Datuk itu seratu sagalu guru. Nanti dua dari padu beliau. Yu manalah beliau lapeh pandang ini jo mudi lah dibuang calik kiri do kanan. Joko pandang jauh lah beliau layangkan pandang hampir lah beliau tukirkan pandang usi lah baginda angkat. Lagang kedata balantai papan lah halus balantai kulit lah licin lah tinggian caramen lah jani bana ba air matu tuciang. Apa juga aduh juga nanti herang juga gendang kok lain hendak tapi ni juga sengaja. Lah sampai sabak turila lah dah belum cukup ke maaf oleh tuan. Sekian nanti bayinya nanti sepanjang persambahan tuan tadi oleh tuan. Lah sampai Datuk Indosa. Bilang saya itu tuan. Abadang katul lapa bari kami pitua dari Datuk Nan sepatah nantun. Lah sana ngati beliau Datuk Enam banamu Selang no pangka baik Rajo Enam Junjung hanya Datuk. Beliau Datuk Indosa. Iyo lalu kalah tuan pakai batua. Nangka dipulangkan kepada Datuk. Nam pitua di beliau Datuk Enam namo Selang no pangka ke Rajo Enam Junjung. Allah di atas nan terupu nangku kemana tu. Dek sigek jua mandi rupiah. Orang nan arif bijak sanu pandai magak magihkan pandai melelu menampangkan. Pandai batenggang nan sampi tahu bertinggelega dengan sasak. Abatonyo kini. Kalau berdiri puluh rukui tampan di depan kami nam namo Selang no pangka Kerajo Nam Junjung. Kiliak baliong lah ke kaki, kiliak camil lah ke muka. Allah di atas kuku ayan nam badarai dari nangku. Kayulah nak mampu kami kangah. Sungguh pun baik tu you nak obari kami dua di Datuk nang kanan tu. Hanya Datuk. Sampai tuan pakai batua. Bilang sengaja itu dahulu. Sabua mula tuan samin taruh nak ambil pelajari kepada sagalu Datuk itu seratu sagalu guru dahulu tuan. Sabar ya tu. Beliau tuan pakai batua. Iyo lalu kalah Datuk Indosa. Dan sepanjang
sampan tuan tadi. Yulang buang kajuan kapado sakalu datu itu sarake sakalu dulu. Nanti tuan dari pado kalian. Dan katulah takile dan katulah takile kandung ame angke tabayang kandung opera. Kile baliong lah kaki kile kami lah kaki. Lihat ya. Ayam nambah darai nangkut dan kata bilangan lah tadi yang ada ayo lah kata jambu tatanga karato tu baru mulai tuan sekian nanti bayinya nanti panjang pertambahan tuan tadi oleh tuan lah sampai datu dosa bilang saya itu dahulu tuan kaki batu abadang katulah babari kami pitua dari datu nantun lah sanang ti kami hanyur tu abatonya kini lah pasukan saja dia nang situ hanya itu ya. Alah lu nah. Nyalah lah cikgu oleh. Rokoknya sampai lah. Datu, baliau angku datu kayo. Yo lalu kalah. Ambon tay din satu yang maaf hanya aku. Rasa tersebut. Baliau datu baga garsa. Baliau datu raju baga garsa. Yo lalu kalah. Kau bari yang boleh din tu yang maaf tu. Ada dulu. Baliau datu lama. Lalu tu. Kau bari yang boleh din tu yang maaf tu. Ada dulu. Baliau datu bagi makasih. Yo lalu kalah tu. Minta bari yang boleh din tu yang maaf tu. Ada dulu tu. Sama-sama baliau datu yo nak kayo. Lalu kalah. Kau bari yang boleh din satu yang maaf tu. Lalu kalah. Baliau datu dosa. iyo lalu kalah tuan kaki batu Nangka dipulangkan ke situ. Lah satu cie jajak dia nanti setelah jajak dia dulu. Tunggu pun itu you nak bari kamu tuan nanti. Ayo tu. lah sampai tuan kaki batu Bilang kita dahulu. Nang pitua dari padu sagalu datu pitua saratu sagalu dulu. Dan katulah tatuki jajak di mana kita selala jajak di manulu. Joko nan salawi salamon angko joko manurun batu ken mulai tuan.
Sabian nang kabayino nang sampailang pantambahan tuan nantun hanya tuan. Lah sampai Datuk dosa. Bilang saya itu dahulu tuan pagi abatua. Abadang katul lah babari yang mau tuan dari Datuk nan tulah kanang mau ada. Batonyo kini. Lah kamu lalu sajunya lu dia. Pak itu mula tuan. Babari kami izin satu dulu. Beliau Datuk lama. Iya, lalu kena tu. Babari yang mau izin satu yang maaf hanya tu. Lah dulu. Beliau tuan malim panjang. Iya, lalu kena. Minta babari yang mau izin satu yang maaf hanya tuan. Beliau tuan Kian Leman. Tahu bari yang mau izin yang aneh tuan. Beliau Datuk Paru Korajo. Lu lalu kena tu. Tahu bari yang mau izin satu yang maaf hanya tu. Lah dah lu. Beliau Datuk Alam Basah. Yo lalu kena. Minta bari yang mau izin satu yang maaf hanya tu. Beliau Datuk Yo lalu kena. aku tak izin satu yang hanya tu. Kamu ni kena. Beliau Datuk Jogja. Lalu kena tu. Minta bari yang mau izin satu yang hanya tu. Beliau tuan keting tuan. Yo lalu tu. Tak bari yang mau izin satu yang hanya tuan. Beliau Datuk Marakukan. Lalu kena tu. Tak bari yang mau izin hanya tu. Kamu itu. Beliau Datuk Naro. Lalu kena tu. Tak bari yang mau izin satu yang hanya tu. Beliau Datuk Jogja. Yo lalu tu. Tak bari yang mau izin satu yang hanya tu. Lalu mata. Beliau Datuk sama itu. Yo lalu kena tu. Tak bari yang mau izin satu yang hanya tu. Lalu tu. Beliau tuan Malim Pelito. Tak bari yang mau izin satu yang hanya tuan. Beliau Datuk Sakti Menunggudo. Tak bari yang mau izin satu yang hanya tu. Beliau tuan Lenamnya. Tak bari yang mau izin satu yang hanya tuan. Beliau Datuk dosa. Iyo lalu kala tuan pagi abatua. Sungguh pun Datuk dan katulah rakyat sagalu itu 100 sagalu guru barang sadun hadir tidak itu kata abu bagi abu kan tidak toh kata bilang kasabuk namu kata puji galah malaikat kepada kau abu sungguh pun sado itu saya si rumahnya lah sampai abu bertangkap perbahan baka padu dan itu basalah sampai kembali sama namu hanya tu Kapadu kita bersama malah tuan mengembalikan hanya tuan. adapun nang kamu sembahkan kepada Datuk nang pitua di beliau Datuk nang banamu selang no pangka bagi raja nang punya Allah sabari dan kehedangan nang tak dapat sagalur itu baik dari bangsa guru kan iulah mengabarkan akhir sampai ke tua janang nam nanti abar binan iulah nak minta bebat tarimo dan ba samo nak tantu kurang ka juga nak betul tentang kari bilai bang kami ibu bayu kok berlebih lah sedio saju kam tanggut aja sakian saju sampai nikah nak berhubung ka Datuk dosa Tuan sampai tuan pagi abatua. bilang itu dahulu Sabah mula tuan sambil karu nak ambil penyusunan kepada sagalu Datuk itu 100 sagalu guru dahulu tuan. Sabah malah Beliau tuan
Tuan pakai batua. Iyo lalu kelah Datuk dosa. Nan sepanjang persambahan Tuan tadi. Iyo lakukan yogan ke padu sagalu Datuk itu saratu sagalu guru. Nanti tua dari padu paliau. Dan katulah menyebabkan sampai Tuan rasa hidangan antara tanah. Katulah pabari kami tua dari Datuk nang petah nantu. Lah sana ngati beliau Datuk nang namun selang mau patah kerajaan nang bujang. Abad tu hanya kini. Terus. Tari air betul tangan. Dipulangkan kepada Tuhan Allah di atas pemberian Tuhan tadi. Yo banalah bagi barat orang berjalan lah sampai puluh di kayu narambak ribu daun. Sungguh pun itu yo yang nak berbalik kami berbuat dari Tuhan dan sahabat pun hanya Tuhan. Telah sampai Datuk dosa. Hilang saya itu dahulu Tuhan. Nampi tua di beliau Datuk nambah nama selang mau pangka bagi kerajaan nam. Abadang katu laba ibarat orang berjalan sagalur itu seratus sagalur guru. Lah 50 di kayu narambak rimbun daun. Pala takkan bapan semua berancing itu dahulu hanya. Sekian angka bayinan sepanjang persembahan Tuhan hanya itu. Lah sampai Tuhan pakai batua. Yang itu dahulu. Dan katulah balik kami dibuat dari Tuhan dan sahabat telah senang hati kami. Kan kepada Datuk enam siswa di beliau Datuk enam namun selang mau pangkal kerajaan enam Allah dia enam bayi rukunan ko apa yukok dari tadinya kalau kan tu balik bak karangan arak bertukar bak bimbang bertukar bak bilang apanya kini kalau susuk sepoi kandung bak panang sepoi tangan. Tunggu pun baik tu you nak bari kami keluar Datuk dan tahanan tu hanya tu. Lah sampai Tuhan panggil tua. Bila itu Nampi tua dari padu sagalu Datuk itu saratu sagalu guru. Dan katulah kusuk putu di tanun bak panang putu di tangan. Kolai basuh ujung jo pangkanya alamnya kusuk kasarasai tanunnya kayu kajarannya. Sekian angka bayinya nasa banyak pikuat Tuhan aku nanya Tuhan. Lah sampai Datuk dosa. Bilang saya itu dahulu Tuhan. Abadang katulah babari kami keluar dari Datuk dan tanah tu lah tanang kami. Batanya kini lah bakal kerajaan. Abatanya kini nang kali pulangkan dua pada itu. Nak dua cancang sageragai dua tipu kaki naik dalam beraya kami nak mendapat dua. Apa tu hanya sini. Ai bayu kuat nan irang ka kami titik macam. Abayu kuat kabeh balik. Kan you nak mandua balikkan kami orang tu. Tunggu pun baik tu you nak balik kami buat Datuk dan kanan tu. Hanya tu. Lah sampai Tuhan pakai batua. Nampi tua dari batu sagalu Datuk itu saratu sagalu guru.
Dan kantor hilang lain kapal ganti kapal sabalik di kantor berbalik nak nyuara orang tuan. Sekian nak bayi nak panjang tua tuan nanti nanya tuan. Telah sampai Datuk Dewata. Hilang sampai itu dahulu tuan. Padang katulah babari kami pitua dari Datuk dan pertahanan tulah sana di kami hanya. Patutnya lah bakal doakan saja yang nak pituanya tuan. Wah itu murah tuan. Iyo lalu kalah Tuan bagi apa-apa. Nunggu pun Datuk dan katul larapek sagalo Datuk itu katul sagalo guru. Orang sadon hadir di sini sampai ambo menentang kami. Baka padu Datuk itu masalah sampai kembali sama nanggo hanyur ke. Bapa tu kita bersama malah Tuhan mengembalikan hanyur Tuhan. Adapun nang kambo pun sembahkan kepada Datuk nam pitua di Datuk nam menamu selang no bangsa kerajaan nam. Alah sebalik dia jamban nak tak hadapan sagalun itu baik dari bangsa galun. Kan iulah mengabarkan angka sampai ke Tojanang nam nasiam. Abaris nan iulah nak minta batai moy dan bahasa mereka moh hanyun. Sekian sampai kita nak buka Datuk dosa. Itulah sampai Tuhan bagi apa-apa. Bilang sengai itu dahulu hanyun ke. Sabar malah Tuhan samin taruh nak ambil payukan kepada sagalo Datuk itu sagalo guru dahulu Tuhan. Sabar malam. Banyak Tuhan bagi apa-apa. Iwa lalu kalah Datuk dosa. Nan sepanjang persambahan Tuhan tadi Yulang berpayukan kepada sagalo Datuk itu sagalo guru. Nanti dua daripada beliau dan katulah menyebabkan sampai Tuhan jatuh gambar nan talakan aku. Abadu pada sagalo Datuk itu sagalo guru. Joko kita lah baju jong rasati sama kita dari mana dari Tuhan. Sekian angka bayinya nam sepanjang persambahan Tuhan tadi oleh Tuhan. Telah sampai Datuk dosa. Bilang sampai itu oleh Tuhan. Abadang katulah babari kami kedua dari Datuk nan pertahanan tulah sana di kami. Patut ya kini. Lepas kasukan sayu hanya itu. Baik itu murah Tuhan. Tabanglah dari pangkal nak kami sikit dari jauhnya Tuhan. Telah sampai Datuk dosa. Bilang sampai itu Tuhan. Baik itu mereka. Banyak Tuhan bagi apa-apa. Iwa lalu kalah Datuk dosa. Nangka dipulangkan kepada Tuhan Allah di atas pemberian Tuhan tadi. Yo banalah bayi barek ulang palai sagalo Datuk itu sagalo guru. Lah 30 video dilakukan tak nama palai lain. Sungguh pun itu yolah nak babari kami pitua dari Tuhan dan sahabat pun hanya Tuhan. Telah sampai Datuk dosa. Bilang saya itu dahulu Tuhan bagi apa-apa. Nampi tua di belau Datuk nambah namu selang no kangka kerajaan nam pulau. Apa dan katulah buat ibarat orang pelahir sagalo Datuk itu sagalo burung. Kalau tipu video kalau pun tak nama apa jalan lain.
Bagelekan sawah panyarek makan alamiah nang kodoh ka berarti hanyur. Sakian nang kabayi nang panjang persembahan dekat tadi hanyur tu. Lah sampai tuan pakai batua. Bilang itu dahulu. Dan katulah babari kami pitua dari tuan nan sapatanan tunlah tanang hati kami. Lepas basuhkan satu oleh tuan. Wah itu. Pulangkan ke Datu 6 Pitua di Datu 6 Namo Selang mau pangka Rajo nam baju. Allah dia nak bagi rukun angko komal tu. Ingo tajamu tangan bai bare orang basiang. Sungguh po bai tu yo nak bari kami keluar Datu 6 tangan tu. Ayo nak tu. Lah sampai tuan pakai batua. Bilang itu dahulu. Nampi tua dari padu sagalu Datu Pitua saratu sagalu guru. Sungguh tajamu tangan bai bare orang basiang. Iyo bagan je suruh ba umpama orang batanam ngai datu. Sakian dulu nang kabayi no nang sapanjang pitua tuan nang hanya tuan. Allah sampai Datu Nusa. Bilang saya itu dahulu tuan. Abadang katullah babari kami Pitua dari Datu 6 patah nantu. Lah sana ngati kami hanyur dia. Waktunya kini. Laba kesukaan sajur yang nang itu hanya tu. Ba itu malah tuan. Beliau tuan. Tuan pakai batua. Iyo lalu kelah Datu Nusa. Nangka dipulangkan kepada tuan nanti tua dari padu sagalu Datu Pitua saratu sagalu guru. Joko tidak merupakan sadang di lingkar karang baru tuan. Mana mas? Seorang menyarwak kalah lalu sambil beranang minum air pun air rasul paman tadi. Bapa nyuruh mula tuan suruh tarik perapian saratu jo kumayan. Sekian yang kali pulang pada tuan pakai batua. Lah sampai Datu Nusa. Bilang saya itu dulu tuan. Siapa mula Datu sami taruh kami menyagirokan dahulu hanya tu. Sabar ada tuan. Beliau Datu Nusa. Iyo lalu kalah tuan pakai batua. Nang kari pulangkan ke pada Datu. Allah di atas permintaan Datu tadi. Iyo laki bu perapian 100 jo kumayan di depan kami nak beramu selang mau pangka kerajo nak ujung. Tunggu pun baik tu you nak bari kami keluar Datu nak kanan tu. Bilang itu dahulu. Nampi tua dari padu sagalu Datu Pitua saratu sagalu guru. Dan katulah sajiwa perapian saratu jo kumayan di hadapan tuan. Nan banamu bapanggang kumayan bapasangnya tu tahu oleh tuan. Sakian nan kabayi no nan sapanjang pitua tuan nan tu nanya tuan. Telah sampai Datu Nusa. Bilang saya itu dahulu tuan. Apa itu mula. Padang katu kau ka kami pasang kumayan ka kami bangga. Adapun niat di kami nang banamu selang no pangka bagi kerajaan nam junjung. Kan yola melapiahkan utang ke kahpa 7 orang komal. Lalu kan tuan. Nang pertama Yusman Effendi. Nang kedua Elvia Arman. Nang ketiga Zainab Al-Ali Fayose. Nang keempat Muhammad Al-Ghani. Nang kelima Rahmi Yastur Ayumi. Nang keenam Oslan Ben Zoya. Nang ketujuh Naina Ben Zoya. Adapun adik limba kuhadan nan kita warisi daripada Nabi. Nan telah kita terima daripada guru. Nan telah kita paturum panayakkan dalam negari pada luang buah basah balai buah payung panji bulu kadong. Di luar nanti gua dilarang nan gua sampai keluar ujung kapal rantau masuk ke ujung gua balik dalam negari itu nanti.
Kuya pasang pangabek usaku pasang pangku. Abayu kok dia ada jawek usaku turun temurun. Abal sinan kalai bak katu ayat ini. Al-gulamu musta'inu bila ta'uhi. Para mulut di kanak-kanak itu tergadai dengan mahar cekahnya. Menurut alir adat dan bersangkutan dengan syarat. Mangku berdalah bumi langit terapi awal cangkal matahari di ufuk barat, di ufuk timur, nan akan baiknya. Mangku berulihlah tariang jo mantiku, manalah jo tariang jo mantiku. Apabila terlahir anak laki-laki ataupun si perempuan, di pintungan amat baiknya disalib nambah minggu-minggu. Suntiang kiri, suntiang kanan, cincin bakal lengkiangan. Mangku beripunglah usang ayah jo buduanya. Baik pun ini jo mamaknya 2,000 apek ilmu para karo. Manalah nyo nan 2,000 apek 5 para karo. Pertama turun mandi kedua setiap datu. Ketiga pakai mobah. Keempat tekah kalimo karanyo 2 arah kawin karanyo. Ai bayu kok dengan sewajah nak kuat komarke. Kan yulah mengapihkan utang kekah bagi orang. Lalu kan gua melakukan. Bayu kok dengan selawi salamu nangku. Makan barasu kuah darah lalu barasu kelapubang. Karanu sang alun kami baik. Bayu ini. Bayu kok jalan kan yulah kami takuh alulah kami pilih. Bayu kok kalah perempuan makanlah kantor usaha galur tu itu 100 guru. Lapehlah utang ayah jo budunya baik pun ini jo mamaknya. Dari dunia sampai akhirat dia teh hutang kita nantun handar ke. Kan yo baik tu andanya tuan. Ai bayu ko orang nan dikekahkan nantun. Kok tak gampang wa nyo ka padu orang jadi pandai negara yo belanya handar. Ai bayu ko gampang wa nyo ka orang alim ulama agama Islam yo bela handar. Ka kerajaan yo wa nyo nan turuan kan ke yo wa nyo nan naga. Apa yang umurnya dipanjangkan Allah, rasakinya dimurahkan Allah ada rezeki. Kemudian daripada itu malah nanti si rumah nangku dimintakan you umur panjang rasaki murah iman kadek alimu bat tambah. Sekali bala dijualkan Allah rahmat jurimat dan pada rizki orang ada. Abayu kok hidup dalam beramal, mati dalam beriman buat anda. Beliau datu dosa. Iyo lalu kalah tuan pakai bertua. Kilo-kilo itu perkaulan dari kami nambah namo selang no pangka kerajaan nam jujung. Kalai bak dua datu dua. Kai merawa di Tanjung Alai di Bona orang pulau Tutu. Kami bergaul kurang pandai. Bayu kuat kurang yang datu itu bahasa nak kamu buat aja. Lah sampai tuan pakai bertua. Bilang itu dahulu. Nabi tua dari padusa galu datu itu atas membayi nangsa panjang perkaulan tuan nanti pendek saja hanya tuan. Kalau lungkap pendeknya tidak tahu panjang kabar karet kurang kabar kecil kumpang kabar sisi. Lama nangah batulang punggung bayi baret parmatula tadi panah di takut ini tuan. Awatnya kini nanti tua dari padusa galu itu. Labai kukan kepada Nabi basarikan kepada malaikat permintakan doa kepada Allah kepada Muhammad Rasulullah di Tuhan sagalo alim. Sakian angka bayino nan sa panjang perkaulan Tuhan nantun hanya Tuhan. Allah sampai datuk dosa. Bilang saya itu lalu Tuhan. Padang katulah babari kami kitua di datuk nan nantun lah sanang di kami hanya. Patahnya kini kalai tua datuk jua. Baringin durian di ujung ladang pada orang Sungai Pagu baringin tumbuh lakuk tarakuk di dalam sama. Abadang kata kau kelas sudah kami pasang. Doa baca kalah di waktu. Nak mengamin sagal datu. Nak mengikut kami banyak.
Ai bayu kok kumela la pe tangah tu pingir tu. Beliau tuan malin balik balik itu lamaan mereka. Kami lah kau nak buang ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. اللهم أحسن عبادنا في الأمر كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك وعملا بكتابك يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم حسن مقاصدنا وبارك مرادنا وسدد إيماننا وقضي هوائجنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح ذات بين وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم وفق لطاعتك واكمل تقصيرنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم اجعل حقيقة حقيقة مقبولة ولا تجعل حقيقة حقيقة مقصودة، واجعل لحمه بلحمها دمه بدمها شعره بشعرها فتقبل منهم يا الله يا مجيب السائلين. اللهم إنا نسألك التوبة والإنابة والاستقامة على الشريعة البراء والطريقة البيضاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجدنا ولجداتنا ولمعلمينا ولمتعلمين وأستاذنا ولمشايخنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Beliau angku datu magian bacolang lelo manyo. Bapari ambo izin satu jemaah hanya bu. Beliau datu sari merajo. Bapari ambo izin hanya datu. Beliau datu pangulung sating. Bapari ambo izin hanya datu. Beliau tuan malin merajo. Babari ambo maaf hanya tuan. Beliau datu orang kayu berani. Babari ambo izin hanya tuan. Beliau datu gampu du balang. Babari ambo izin hanya tuan. Beliau datu ampang lima sating. Bapari ambo izin hanya tuan. Beliau datu raju sampurna. Bapari ambo izin hanya tuan. Beliau tuan pakai batuan. Iyo lalu kalah dakil dosa. Nangka dipulangkan kepada Tuhan Allah kebesaran sagalo ratu itu saratu sagalo guru.
Lagi kanyang pembunuh panel kematuan. Sekian yang dari pulang pada Tuan pakai batuan. Lah sampai Datuk dosa. Hilang sainggu itu lho Tuan. Nam tua di Pulau Datuk nam namo selang no bangka kerajo nam. Abadang katulah di kanyang tunggu yang mana. Balicak dan sepanjang alur bertapur dan sepanjang jalan. Nak elok rupa dipandang dan baik berdiri dan sekian angka bayi dan sepanjang persembahan itu tadi hajur itu. Lah sampai Tuan pakai batuan. Bilang setelah itu dahulu hajur. Dan katulah bari yang berpitua dari Tuan dan sapatan antunlah samang hati ambo. Lah bapak Tuan dan sabu nyeri Tuan. Baik itu malah itu. Baju Datuk Raja Alam. Bari dulu kami bikin 100. Beliau Datuk Raja Alam Putih. Bapa yang mengizin menyokong. Beliau Datuk Aceh Gunung. Bapa yang mengizin menyokong. Beliau Bapak Wali Nagari Datuk Maru Batua. Bapak yang mengizin menyokong. Beliau Datuk bagi bantuan. Bapak yang mengizin menyokong. Beliau Tuan pakai batuan. Yo lalu kalau Datuk dosa. Bapak yang kami Datuk Raja Alam menyokong. Baik itu malah itu. Beliau Tuan pakai batuan. Yo lalu kalau Datuk dosa. Sungguh pun Tuan dan kapula rakyat sagalu Datuk yang bernama Serang dan bersangka Raja dan berjunjung katampe ambo mengembalikan segala kecepatan puluh dengan doa. Dan kata orang berendam padang musa kalau Datuk kutulah nama orang kelu Tuan sagalu alim dan nama kai bungkus. Kami membanyaklah nama mengirimkan puluh di belakang. Sekian saja sama kita nak berpohon kepada Tuan pakai batuan. Lah sampai Datuk dosa. Bilang sehingga itu boleh Tuan. Apa mulah Datuk samin taruh namu payukan. Kapadu beliau Datuk nama selang no pangka kerajuan nam junjung dahulu hanya Datuk. Sabar, hanya Tuan. Dan sepanjang persembahan Datuk tadi iulah aku payukan kapadu beliau Datuk nama selang no pangka kerajuan. Nampi tua daripada beliau. Abadang katulah nak ulak sagalur itu 100 sagalo guru. Lah kau lapis saju Datuk juati nan suci yang mungkun ni hanya Datuk. Ai bayo kok pintu lan sikok janjang lan anak batu saju lan katu hanya Datuk. Sampai Tuan pakai batuan. Bilang itu dahulu. Kalau dibuka orang tagak tunjuk rintai sambil baik. Jokok kami katakan oleh Tuan. Ikut itu dulu hanya Datuk.
Mantap.